Allah tinggikan darjat orang punya ilmu itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Abdullah bin Abbas menyebut lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Bagi ulama, orang-orang yang punya ilmu itu lebih tinggi darjatnya berbanding dengan orang-orang yang beriman sebanyak 700 darjat. Jarak antara satu darjat dengan satu darjat itu perjalanan 500 tahun. 500 kali 700, beza orang berilmu dengan tidak berilmu ni perjalanan 350,000 tahun. Orang yang menuntut ilmu diberi ganjaran yang besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Sesiapa yang keluar menuntut ilmu, dia telah keluar fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau kita berada di pesantren ini 5 tahun, kita dapat pahala fi sabilillah. Kalau 7 tahun, pahala fi sabilillah. Peluang kepada orang yang menuntut ilmu untuk menyambung pelajaran sekarang ini terbuka luas. Dan kami juga akan buka ruang kepada pelajar-pelajar pesantren di Indonesia ini termasuk di Aceh boleh menyambung pelajaran ke Malaysia, khususnya di negeri Kelantan. Kita ada College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, KIAS. Lulusan daripada College Universiti Islam ini boleh menyambung pendidikan mereka ke seluruh dunia. CJ-nya diiktiraf, termasuk di negara-negara Arab. Kita selepas berlaku tsunami di Aceh, kita pernah menaja seorang pelajar daripada Aceh untuk belajar di College Universiti Islam Antarabangsa KIAS. Semua kita tanggung. Dan alhamdulillah beliau menjadi pelajar cemerlang dan kita lantik menjadi pensyarah setelah beliau menyambung pelajaran ke Jordan selepas daripada KIAS dan sekarang menetap di Kelantan. Jadi sebagaimana Ustaz Fakhruddin sebut bahawa kalau ada pelajar di Malaysia ingin menyambung pelajaran ke sini, pihak pesantren memberi ruang. Saya ucap terima kasih. Dan saya juga membuka ruang, kalau pelajar di sini mau belajar di Kelantan juga, kita buka ruang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang penting saya nak sebut pada tengah hari ini, belajarlah bersungguh-sungguh. Letak dalam diri kita, kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak? Kita juga boleh berjaya. Dengan ilmu kita boleh merubah kehidupan kita. Ilmu lebih penting berbanding dengan harta. Kalau kita tak ada harta, kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh cari harta. Tapi kalau kita ada harta tak ada ilmu, harta itu akan membinasakan kita. Kalau kita ada ilmu, tak ada pangkat, insya-Allah dengan ilmu Allah akan beri pangkat kepada kita. Tapi kalau kita ada pangkat, tak ada ilmu, pangkat itu akan membinasakan kita.
Oleh kerana itu, belajarlah bersungguh-sungguh. Jadi saya rasa itulah sikit sebanyak yang saya nak sebut kepada anak-anak pelajar-pelajar sekalian. Mudah-mudahan menjadi titik renungan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.